Bila dia jadi menteri esok, dia pun jadi tak kisah buang sampah ke, membazir pun tak kisah. Kadang-kadang kita tengok kelemahan dalam masyarakat kita, contohnya pembuangan makanan, orang pun tak kisah. Jadi kalau kita tak kisah, cuba bayangkan apa nak jadi pada masyarakat bila dia jadi menteri esok, dia pun jadi tak kisah buang sampah ke, membazir pun tak kisah. Jadi kena bawa perubahan ini. Kita tengok Jepun, kita tengok Germany, dia luar biasa. Kita makanan buang okey je, tak terasa pun. Kita tengah buat program anti pembaziran. Hotel-hotel ni saya menggunakan satu tahun network. Hotel-hotel ni tak nak berubah. Buang je lah makanan, tak habis. Buat apa nak simpan-simpan? Jadi inikah yang kita didik? Jangan tipu diri kita lah. Kita ni kuat menipu diri. Jadi kita kena, rakyat, pengguna kena bangkit, kena berusaha, kena bawa perbezaan. Benda ini boleh dilakukan. Percayalah, tak yakin dalam masa mungkin tahun depan ke, proses ini berlaku. Pasal surat-surat daripada Kementerian Perumahan pun kita dah minta, maknanya supaya majlis-majlis ni bantu. Bebas along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasalong.com atau hubungi 019 359 1000.